Anwar cakap, dia kata kenapa kita tak suka DAP ni. Saya cakap, kita bukan tak suka DAP pasal dia Cina atau India. Bukan pasal itu, betul tak tuan-tuan? Kita ada sahabat kita, orang Cina, orang India. Kita tak suka DAP pasal dasar dia tuan-tuan. Kita tolak DAP pasal URA, dia bawa URA, kita tak setuju, betul tak? Di parlimen, dia bawa URA, kita tak setuju. Orang Melayu tak setuju. Yang setuju ni siapa? Amanah PAN. Betul tak tuan-tuan? Itu Melayu DAP tu. DAP ni bukan semuanya orang Cina India, betul tak? Orang Melayu pun ada DAP, so bukan pasal kaum tuan-tuan. Pasal dasar dia, betul tak? PAN tu DAP lah tu. Betul tak? Macai. Betul tuan-tuan. Kita tak sokong PAN. Awak tak sokong DAP, betul? Sama lah kita tak sokong PAN, betul tak? Bukan pasal itu. Kita tak sokong ladang babi di Selangor. Bukan pasal kita tak nak orang-orang bukan Melayu makan babi, tuan-tuan. Bukan begitu. Kita cakap masa di SUK tu, kalau nak makan babi, import lah. Macam Singapura, betul? Lepas tu dia kata nak fresh. Kalau fresh, Singapura pun makan babi fresh, tapi dia import yang hidup punyalah sembelih di sini. Apa yang kita tak nak sebenarnya pasal pencemaran, tuan-tuan. Pencemaran. Bila dibuat 500 ekar tu, kumbahan ini pergi ke mana, tuan-tuan? Itu yang kita tak nak. Bila kumbahan ni jadi, penyakitnya bukan saja kena orang Islam, tuan-tuan. Semua orang kena. Saya bawa isu air dulu sampai saya kena saman syarikat bekalan air Selangor, tuan-tuan. Berapa belas tahun yang lepas. Saya lawan Kerajaan Negeri Selangor, syarikat bekalan air Selangor, di mahkamah saya menang. Saya kata, air di Negeri Selangor ni masalah. Kalau air yang kita minum ni kotor, tuan, orang sakit. Sungai Selangor, tuan-tuan, 80% daripada air minuman di Selangor, saya cerita negeri saya sikit lah, tuan-tuan. Jadi saya cerita negeri tuan-tuan. Last sekejap lagi. So, di Sungai Selangor 80% air minum, 80% daripada Sungai Selangor. Sungai Selangor tu adalah antara sungai paling kotor di Malaysia.